So hari ni kita nak buat popiah crab rengun. Nak buat crab rengun ni guna cream cheese kan. Aku cari cream cheese yang kuning tu, tak jumpa-jumpa. Ni je yang ada. Satu keputusan yang bijak bila aku decide untuk guna chopper. Lagi halus pantas. Ni daun bawang, crab, carrot. Nampak tak? Korang nampak tak? Tak nampak belakang sikit. Daun bawang beku dia. Tak garam sikit, black pepper sedikit. Kita gulung popiah pula. Siap. Satu popiah. So dah siap kita punya popiah. Yang ni dapat dalam 20. Okay, so nanti kita goreng dan kita akan rasa. Satu lagi tips aku nak share dengan korang. Kalau korang buat popiah, lepas tu popiah korang tu selalu melekat-melekat kan bila dah frozen kan. Sebab popiah yang kita dah frozen kan, kalau nak goreng korang tak perlu defrost. Kiranya panaskan minyak dulu. Minyak dah panas baru kau keluarkan popiah tu daripada dalam freezer. Okey, lepas tu kalau kau tak nak dia melekat, cara Yana akan bungkus dia dalam plastik macam ni, ikut portion berapa yang kita nak makan. Dapat 20, so aku akan buat satu pack tu 5. So dapat 4 kali makan. Kita packkan macam ni, 5. So sekali nak goreng keluarkan satu plastik je. Jimat space dekat dalam peti ais dan tak merosakkan popiah yang lain juga. So dapat 4 bungkus, kita boleh masuk dalam freezer. Itulah. Tengok dalam dia. Sedap.